Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dr. Siti Fatihah binti Abdul Latif selaku Ketua dan Wakil Kumpulan akan berkongsi inovasi kami yang bertajuk Digi Etika, pembelajaran berasaskan pengalaman, refleksi digital dan perkongsian sosial dalam penghayatan etika dan peradaban. Ini merupakan gambar ahli kumpulan kami. Sebagai latar belakang projek, sebelum 2013, mata pelajaran wajib atau MPW diperkenalkan di peringkat IPTS Malaysia. Pada tahun 2013, berlaku transformasi modular bagi kursus ini apabila telah diperkenalkan istilah mata pelajaran pengajian umum atau MPU. Subjek ini wajib diambil oleh semua pelajar di peringkat pendidikan tertiary sama ada di IPTA maupun di IPTS. Kursus-kursus di bawah MPU ini telah dikategorikan kepada 4 kategori iaitu bermula daripada U1 sehingga U4. Sehingga Februari 2026, terdapat 2 kursus wajib di bawah kategori U1 yang perlu diambil oleh pelajar di IPTA dan IPTS Malaysia iaitu kursus yang diberi nama Falsafah Isu Semasa FIS dan juga kursus Penghayatan Etika dan Peradaban PEP. Ini merupakan gambar garis panduan MPU yang telah dihasilkan pada tahun 2013. Terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan kursus MPU. Antaranya adalah wujudnya stereotip terhadap kerelevanan kursus MPU. Kursus MPU dilihat sebagai kursus yang kelas kedua berbanding kursus-kursus meja yang ditawarkan. Kedua, berlakunya penurunan minat terhadap kursus MPU dalam kalangan pelajar. Pelajar melihat bahawa strategi pengajaran dan pembelajaran kursus MPU bersifat tradisional, tertumpu kepada kuliah di dalam kelas semata-mata. Pada masa yang sama, sebenarnya kursus MPU seperti kursus penghayatan etika dan peradaban perlu menumpukan kepada pencapaian kemahiran efektif iaitu nilai etika dan profesional. Turut disertakan gambar berita berkaitan dengan isu kursus-kursus MPU di Malaysia. Permasalahan ini juga dapat dibuktikan melalui satu kajian yang telah dilaksanakan oleh kumpulan daripada UMK. Kajian ini adalah satu kajian campuran kuantitatif dan kualitatif melibatkan responden daripada kalangan pelajar UMK yang mengambil subjek MPU U1. Seramai 1,837 responden telah menjawab soal selidik ini. Antara dapatan yang diperoleh daripada pelajar adalah berlakunya tanggapan awal bahawa kursus MPU ini adalah kursus pengulangan daripada subjek sejarah atau pendidikan sivik yang telah dibincangkan di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Pada masa yang sama, pelajar-pelajar menuntut pembelajaran yang lebih bersifat interaktif dan visual dan juga pemantapan strategi pengajaran dan pembelajaran di peringkat universiti. Maka kumpulan kami telah melaksanakan satu inovasi iaitu bertujuan untuk memperkenalkan strategi pengajaran dan pembelajaran baharu di dalam subjek MPU iaitu subjek penghayatan etika dan peradaban. Bagaimana inovasi ini dijalankan? Kami cuba untuk menggabungkan pembelajaran berasaskan pengalaman yang diperoleh berdasarkan kepada teori pembelajaran pengalaman COP dan digabungkan dengan pembelajaran digital bagi menghasilkan mahasiswa yang lebih bersifat holistik. Dari aspek keaslian inovasi, kumpulan kami telah memperoleh beberapa hak cipta berkaitan dengan inovasi yang telah dijalankan. Kita pergi kepada kaedah pelaksanaan inovasi bagi mendapatkan gambaran bagaimana inovasi ini dilakukan secara lebih lanjut. Kami telah membentuk satu kerangka kerja yang dinamakan Digi Etika, Integrasi Pembelajaran Pengalaman Digital dan Nilai. Terdapat 4 peringkat kerangka kerja ini. Pada peringkat pengalaman, setelah pelajar mengambil kursus PEP, pelajar perlu memilih tema. Terdapat 4 tema iaitu cakna komuniti, penghargaan kepada warisan budaya, ketiga pemeliharaan alam sekitar dan keempat integrasi etnik. Setelah tema dipilih, pelajar perlu mencadangkan 3 aktiviti sebagai aktiviti lapangan.
Pelajar perlu mencadangkan dan dibentangkan kepada pensyarah. Selepas mendapat kelulusan daripada pensyarah untuk melaksanakan 3 aktiviti lapangan tersebut, terdapat 2 tugasan yang perlu dilakukan pada masa yang sama, iaitu video refleksi. Pelajar perlu merakamkan sebagai pembuktian aktiviti-aktiviti tadi telah dilakukan oleh pelajar dan akan dipersembahkan kepada pensyarah di penghujung semester. Pada masa yang sama juga, pelajar perlu menghasilkan portfolio digital. Bagi tugasan video dan portfolio digital ini, pihak pengajar telah menyediakan panduan dan rubrik yang perlu dipatuhi oleh pelajar. Sepanjang video dan portfolio dijalankan, berlakunya peringkat ketiga iaitu konseptualisasi abstrak. Pelajar perlu mengaitkan dan menghubungkan pengalaman dengan teori dan konsep yang telah dipelajari di dalam kelas. Pada peringkat keempat, eksperimentasi aktif, video yang tadi dihasilkan oleh pelajar perlu dikongsikan di dalam platform media sosial iaitu YouTube dan TikTok. Ini sebagai satu bentuk refleksi yang akan dikongsi kepada masyarakat awam. Bagaimana pengajaran dan pengalaman mereka setelah melakukan inovasi dan mengajak orang awam untuk sama-sama menyertai aktiviti-aktiviti lapangan yang bersesuaian dengan masyarakat. Ini pula adalah penerangan secara bertulis kaedah pelaksanaan inovasi. Turut dikongsikan adalah gambar beberapa aktiviti yang telah dilakukan oleh pelajar mengikut tema yang dipilih. Di bawah aktiviti Cakna Komuniti, terdapat kumpulan pelajar yang berinteraksi bersama dengan warga emas. Terdapat juga aktiviti penanaman pokok di bawah tema alam sekitar dan juga aktiviti lapangan melihat warisan dan budaya masyarakat Kelantan. Ini adalah kompilasi video pelajar-pelajar yang mengambil kursus PEP pada semester yang lepas. Kita pergi kepada nilai tambah inovasi yang diperoleh. Terdapat beberapa nilai tambah inovasi yang diperoleh, antaranya adalah penglibatan aktif dan pembelajaran bermakna. Pelajar dapat melakukan pembelajaran berpusatkan pelajar melalui pengalaman mereka secara autentik dan di lapangan. Kedua, penguasaan kemahiran abad ke-21 dalam usaha untuk menghasilkan video refleksi dan juga portfolio refleksi. Pelajar dapat meningkatkan literasi digital mereka. Dan yang ketiga adalah pemantapan pemikiran reflektif dan nilai. Membantu pelajar menghubung kaitkan teori, konsep berkaitan nilai, peradaban yang dipelajari di dalam kelas ke dalam dunia nyata. Antara matlamat pembangunan mapan SDG yang dapat dikaitkan dengan inovasi adalah SDG 4, SDG 9. Bagi membuktikan nilai tambah yang diperoleh, kumpulan kami telah menggunakan refleksi terbuka open-ended responses dengan instrumen soal selidik kepada 589 orang mahasiswa UMK yang baru-baru ini telah mengambil kursus PEP melalui inovasi yang telah kami jalankan. Terdapat beberapa tema dapatan daripada soal selidik yang telah kita edarkan. Pertamanya, emosi awal dan penemuan jati diri. Kedua, pembelajaran yang lebih praktikal berbanding teori. Ketiga, cabaran lapangan dan strategi pelajar menyelesaikannya. Keempat, peningkatan kemahiran. Tema seterusnya adalah pengaplikasian etika, adab dan sensitiviti sepanjang pelajar melakukan inovasi. Tema keenam adalah kesan terhadap emosi dan perubahan persepsi. Ketujuh adalah tanggungjawab sosial dan mesej kepada masyarakat. Dan terakhir adalah peningkatan keyakinan diri dan refleksi secara keseluruhan. Selain daripada dapatan daripada soal selidik, kami juga membuktikan nilai tambah ini berdasarkan kepada pencapaian akademik pelajar. Pada semester lalu, ini adalah pencapaian pelajar. Dapat dilihat bahawa peningkatan yang positif dalam tugasan, terutamanya tugasan video.
Dari sudut praktikal dan kebolehsanaan, kumpulan kami melihat bahawa inovasi dalam pembelajaran dan pengajaran khusus MPU ini masih lagi dapat diteruskan. Meskipun pada semester September akan datang akan berlaku perubahan struktur khusus MPU. Khusus FIS dan PEP akan dijumutkan dan digantikan dengan khusus baru. Antaranya adalah khusus yang dinamakan Kursus Aspirasi Negara Bangsa. Meskipun pengenalan kursus baru, pihak kami melihat bahawa inovasi ini dapat lagi diteruskan kerana kursus baharu ini juga masih lagi menumpukan kepada domain efektif iaitu etika dan profesional. Inovasi dapat disesuaikan dengan kandungan dan objektif kursus yang baru. Turut disertakan adalah maklumat daripada KPT mengenai penawaran kursus baharu. Untuk aspek komersialisasi dan pengiktirafan, kami telah menyertai beberapa seminar, antaranya seminar IWELL 2026 dan dalam proses penerbitan jurnal. Beberapa pertandingan inovasi juga telah disertai pada tahun 2026, antaranya IM dan mendapat pingat perak dan juga CRIC oleh FBI mendapat pingat emas. Kesimpulannya, kursus MPU terutamanya PEP dan aspirasi negara bangsa yang akan ditawarkan sangat penting dalam pembinaan negara bangsa Malaysia. Inovasi pengajaran dan pembelajaran perlu dijalankan bagi terus meningkatkan minat dan kesedaran terhadap kepentingan kursus MPU. Namun, pada masa yang sama, kumpulan kami sangat mengharapkan sokongan daripada institusi, ahli akademik dan pelajar dalam menjayakan matlamat MPU di IPTA dan IPTS Malaysia. Terima kasih daripada saya.